Berita boom hari ini. Pelakon Zara Zia menekankan kepentingan pemeriksaan kesihatan awal untuk mengesan sebarang masalah sebelum ia menjadi serius. Beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak memandang ringan soal kesihatan dan menjadikannya keperluan harian, bukannya pilihan semata-mata. Apabila tubuh mula menunjukkan simptom, ramai individu masih mengambil ringan kerana berasa sihat, sedangkan beberapa penyakit hanya dapat dikesan melalui pemeriksaan berkala. Pencegahan awal adalah kunci untuk mengelakkan komplikasi di kemudian hari. Zara menekankan bahawa penyakit serius seperti kanser buah pinggang boleh berlaku tanpa diduga dan tidak hanya bergantung kepada faktor pemakanan, menandakan sesiapa sahaja berisiko tanpa mengira gaya hidup. Beliau menyeru individu untuk lebih bertanggungjawab terhadap kesihatan diri sendiri dengan tidak mengabaikan sebarang perubahan pada tubuh dan menjadikan pemeriksaan sebagai rutin harian. Harapannya, perkongsian ini dapat membuka mata masyarakat untuk lebih mengutamakan kesihatan dan mengambil langkah pencegahan sebelum keadaan menjadi kritikal.